kita dapat satu soalan, dan saya dapat suatu soalan waktu pembarisan itu. Adakah relevan untuk kita menekankan kepada emas? Yes, relevan. Kenapa? Robert Kiyosaki adalah pakar, tuan-tuan dan puan. Dia cakap fiat money is a junk, lebih kurang. Wang kertas ni sampah, tuan-tuan dan puan. Sebenarnya dia tak ada nilai sebab pengeluaran dia tanpa ada sandaran emas. Tiada sandaran emas untuk wang kertas. Manakala emas adalah emas lah. Yang kita keluarkan ni adalah emas. Jadi tuan-tuan kena tengok balik. Anything happen dengan nilai ringgit Malaysia, kalau anda kata dia dah jatuh, at least you ada emas untuk disandarkan. Alright? Tak payahlah nak cerita what happen dengan apabila ringgit Malaysia jatuh lah apa. Saya pun tak pernah berada dalam situasi peperangan. Tapi hakikatnya ketika itu emas paling bernilai. Tuan-tuan boleh pindah ke luar negara. Sekarang ni kalau anda kata, you fikir sejenak tuan-tuan. Malaysia ni perang. Kalau anda kata Malaysia ni perang, tak payahlah Malaysia perang, Vietnam dulu perang. Kalau anda katalah Vietnam bawa duit Vietnam, bawa ke Malaysia, adakah Malaysia nak terima duit Vietnam? Tidak. Waktu tu mereka perang. Nilai duit Vietnam tiada. Tapi mereka bawa emas. Dan mereka boleh dapat duit daripada emas tersebut. Ini pentingnya ketika peperangan, tuan-tuan. Nilai ringgit Malaysia tu, kalau Malaysia perang, nilai ringgit Malaysia akan jatuh ke lantai. Manakala emas tidak. You pergi Brunei pun boleh Brunei beli emas tu. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk saya bantu tuan-tuan dan puan-puan menabung emas di Public Gold, tekan sign up, isi detail yang diperlukan. Saya akan hubungi tuan-tuan dan puan-puan dalam masa 24 jam. Terima kasih.